Kalau kau masuk rumah ni, mula-mula rasa macam okey je. Tapi naik je tangga terus ke atas, boom. Bau agak pelik sikit, lantai mula cabut, ceiling pun dah macam dia give up. Okay guys, aku baru dapat satu listing kat Station 14, Shah Alam. Rumah ni bukanlah total busuk. Bahagian bawah elok lagi, boleh duduk terus. Tapi tingkat atas memang drama sikit lah. Cat dah melupas, ceiling ada bocor lama, terbuka dan bau dia memang macam sikit lah. Tapi inilah yang aku nak share. Sebab rumah macam ni ramai orang tak pandang, padahal potensi dia besar gila. Rumah busuk tak busuk ni tak semestinya rumah tak laku. Kadang rumah yang nampak teruk ni sebenarnya foundation dia masih elok. Struktur kukuh, jiran okey, lokasi power, cuma dari segi penjagaan dia hancur. Dan inilah peluang untuk pelabur atau pembeli yang bijak. Masalah boleh selesai, asalkan tahu main game. Masalah macam contoh sabar bertimbun, buang je. Dinding kotor, cat baru. Bau busuk, buka tingkap, letak arang, pakai spray. Kadang kos main over tak sampai 10k, tapi nilai rumah boleh naik puluh ribu. Harga insya-Allah boleh nego gila. Owner sendiri pun tahu rumah tu tak kemas. So ni masa paling sesuai nak nego harga kau-kau. Kadang boleh dapat 20% ke 30% bawah market. Lepas tu kau polish. Rumah busuk bukan musuh. Dia cuma rumah yang tunggu orang ada vision. Sama macam orang, luas lekeh tapi dalam ada potensi. Bagi pembeli, jangan terus judge rumah ikut rupa. Kadang rumah macam inilah yang boleh jadi rumah tersembunyi. So kalau korang nak tengok view rumah ni, boleh kontak aku.